Lelaki Cina ni berjaya menyatukan perpaduan rakyat Malaysia hanya dengan bahasa Melayu. Ini dia Abi atau nama sebenarnya Wee Chuan Chin. Dilahirkan pada 26 April 1994 di Port Dickson dan dibesarkan di Kelantan. Sebelum mencuburi dunia konten kreator, Abi sebenarnya seorang yang sangat teknikal. Beliau belajar di Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTM, dalam bidang Electrical Engineering. Selepas tamat pengajian, dia bekerja di Indonesia sebagai Global Network Engineer. 2 tahun kemudian, dia pulang ke Malaysia dan bekerja dalam bidang software. Satu fakta menarik, Abi ialah abang kepada influencer terkenal, Mek Yun. Semuanya bermula sekadar hobi. Abi menghasilkan video santai di media sosial, bertutur dalam bahasa Melayu sambil berkongsi pandangan tentang budaya dan kehidupan rakyat Malaysia. Tanpa dirancang, cara percakapannya yang fasih, santai dan penuh hormat itu menarik perhatian ramai. Rasa hormat Abi kepada budaya dan agama lain bukan datang tiba-tiba. Semuanya hasil didikan tegas ayahnya sejak kecil. Dari situ lahir konten-konten positif yang menyatukan rakyat Malaysia, seperti menghormati budaya, pengalaman berpuasa, menghormati azan dan kehidupan dalam masyarakat majmuk. Abi bukan sekadar buat konten, dia membawa misi perpaduan melalui setiap video yang dihasilkan. Dari kisah Abi kita belajar bahawa perbezaan budaya bukan halangan, sebaliknya boleh menjadi jabatan untuk perpaduan. Ada tak sini fan besar Abi? Cuba komen sikit nak tengok.